Assalamualaikum. Hari ni saya nak share sesuatu tapi dia tak ada kaitan dengan legal. Dia lebih kepada saya just nak melepaskan geram ataupun sedih ataupun kecewa. Okay? Saya sebagai seorang peguam, saya ada berurusan ataupun deal dengan agensi lain ataupun contoh dengan timbalan pendakwa raya dekat setiap mahkamah yang ada dekat Johor ni ataupun jurubahasa, okay? Ataupun PO ataupun pihak polis, okay? So rata-ratanya semuanya alhamdulillah baik-baik. Setakat ni tak pernah ada masalah. Even dengan Puan Magistrate, Tuan Hakim, semuanya alhamdulillah baik. Cuma hari ni saya rasa agak annoyed sebab saya deal dengan agensi ni. Saya jarang berurusan dengan dia, tapi hari ni nak dijadikan cerita, ada kes bersama dengan dia. Jadi saya pun approach dia baik-baik. Saya tanya soalan dia baik-baik berkaitan dengan kes klien saya. Okay, so saya tak nak dedahkan kes klien saya ni di bawah section berapa, dekat mahkamah mana, okay, kena tuduh siapa nama dia ke, dekat mahkamah mana, semua saya tak nak dia sebab dia adalah bersifat sulit. Cumanya apa yang saya nak tegur kepada semua penjawat awam, anda memang tak perlu pun friendly. Saya tahu anda hanya buat kerja anda saja. Macam itulah dengan kami peguam, kami pun buat kerja kami juga. Semuanya bekerja demi sesuap nasi, okay? Tetapi anda janganlah rasa hanya kerana anda seorang penjawat awam, hanya kerana anda ada kuasa, anda ada info, semua orang akan rujuk kepada anda. Jadi anda rasa anda satu level yang lebih tinggi daripada orang lain, karma anda lebih tinggi daripada orang lain. So anda sombong, anda belagak dan anda tak perlu pun hormat orang lain, okay? So kalau orang tanya soalan kepada anda, pandang muka dia ke. Tapi kalau terlalu busy, tak perlu pandang muka, tapi jawablah dengan baik. Anda tak perlu pun nak beramah mesra dengan orang, tak perlu. Tapi janganlah sombong dan jangan belagak, okay? Sebab jawatan yang anda pegang tu sekarang, pada bila-bila masa saja boleh bertukar kepada orang lain dan anda boleh diturunkan pangkat ke. Anda boleh, hidup ni macam roda. Hari ni mungkin anda berada di atas, esok lusa anda berada di bawah dan anda perlukan bantuan orang lain, okay? Dan lagi satu, okay, kalau anda rasa tugasan anda tu, jawatan anda tu sangat membebankan, sangat stressful sampai anda tak reti nak layan orang lain dengan baik, resign lah, letak jawatan. Bagi peluang kepada anak-anak muda yang nakkan jawatan anda tu. Cukup-cukuplah anda ambil jawatan tu tapi tak buat kerja dengan ikhlas ke, ataupun orang kata apa, tak suka, seolah-olah tak suka dengan jawatan tu. Okey, bagi peluang dekat orang lain.